bebelan tentang pungutan pingat yang perlu kita fikirkan untuk edisi ke-34 yang akan dilangsungkan di tanah air sendiri. Dan ini pula adalah pengenalan untuk perenang-perenang 200 meter gaya dada lelaki. Lorong yang ke-8 adalah Khan Hon Min dari Myanmar. Juga dari Myanmar, Miat Tu Lin, berusia 19 tahun. Yang tadi itu Khan Hon Min berusia 16 tahun. Dari Indonesia, lorong yang ke-7 Muhammad Dwiki Raharjo. Lorong yang kedua Andrew Goh, perenang negara kita. Andrew Goh Shenzhen mencatat 2 minit 16.40 saat di semi. Dia telah berjaya sebenarnya memecahkan rekod Sukma dalam acara 100 meter gaya dada di Tamasya yang dilangsungkan di Kuching pada tahun lalu. Kita mengharapkan bahawa penampilan beliau di SEA Games kali ini akan lebih membawa kepada kejayaan yang cemerlang. Maximilian Ang dari Singapura, lorong yang ke-5. Okey, Andrew Goh sebelum saya terlupa, dia punya catatan peribadi terbaik 200 meter gaya dada ini adalah 2 minit 04 saat yang pernah dicatatkan. Menang negara kita ini, dia sedang menuntut di Universiti Grand Valley State, Amerika Syarikat. Okey. So, rekod dipegang oleh Pham Thanh Bo dari Vietnam yang menciptanya pada tahun 2023, 2 minit 11.45 saat. Thailand ada Ratchasil Mahamongkol, lorong yang ke-3, dan Malaysia ada Andrew Goh, lorong yang kedua. Tan Bo Pham, lorong yang ke-4, yang merupakan pemegang rekod yang juga merupakan pemenang 2 pingat emas pada tahun 2023 dalam acara 100 dan juga 200 meter gaya dada. Kedua-duanya merupakan rekod kejohanan. Mungkin untuk mendengar lagu kebangsaan negara lain pula selepas 3 kali mendengar lagu dari seberang tambak itu. Max Ang, pingat gangsa 100 dan juga 200 meter gaya dada pada tahun 2023, merupakan pencabar terdekat dengan catatan 2 minit 14.70 saat. Mereka telah pun menamatkan 50 meter yang pertama. Dua perenang Singapura mengapit Tan Bo Pham ketika ini. Dan kita lihat keadaannya begitu sengit untuk 100 meter yang pertama yang akan ditentukan menerusi foto finish mungkin siapa yang sampai terlebih dahulu, lorong 4 dan juga lorong 6, untuk mereka memulakan ataupun untuk menamatkan 100 meter seterusnya.
Lihat kepada kedudukan lorong yang ke-6 ketika ini. Mungkin ada sedikit perubahan. Cho Ho Chan ataupun Chon Ho Chan, yep. Yang ketika ini kalau dilihatkan mungkin akan melakukan kejutan dalam gaya dada ini bagi jarak 200 meter. Tetapi berdasarkan kepada kedudukan kamera dan juga pandangan yang dapat kita lihat adalah Tan Bo Pam dari Vietnam yang akan mempertahankan kejuaraannya dalam acara 200 meter gaya dada ini. Pingat emas untuk Vietnam, lorong ke-6 dan lorong yang ke-5 untuk pingat perak dan juga pingat gangsa. Maximilian Ang sekali lagi terpaksa akur untuk pingat gangsa dalam acara ini. So, dapat kita lihat kepada kedudukan yang mana semuanya turut merasakan situasi yang begitu getir sekali. Tetapi akhirnya Pham Thanh Boi sebenarnya namanya yang berjaya untuk mencatat 2 minit 12.81 saat. Mungkin tidak dapat mengatasi catatan 2 tahun yang lalu, 2 minit 11.45 saat. Tetapi yang paling penting, dia dapat mengekalkan penguasaannya bagi jarak 200 meter gaya dada ini untuk memenangi pingat emas bagi jarak 200 meter. Dan ini juga merupakan pingat emas yang keduanya bagi disiplin yang sama selepas memenangi acara 100 meter mengalahkan Chan Chun Ho dan juga Max Ang dari Singapura beberapa hari yang lalu.